Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya saya diberi kesempatan untuk membicarakan satu topik yang amat penting dalam bidang pendidikan, iaitu hubungan antara falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan falsafah pendidikan guru FPG dalam membentuk insan berilmu, berakhlak dan berkepribadian mulia berasaskan karamah insaniah. Perbincangan ini bukan sahaja relevan dalam konteks pendidikan formal, tetapi juga penting untuk kita fahami sebagai warga pendidik, pelajar dan masyarakat yang ingin melihat lahirnya generasi unggul yang mampu membawa kemajuan dengan berlandaskan nilai kemanusiaan sejati. Sebelum kita memahami bagaimana FPK dan FPG saling melengkapi, kita perlu memahami dahulu maksud kedua-dua falsafah ini. Falsafah pendidikan kebangsaan FPK merupakan dasar utama sistem pendidikan Malaysia yang digubal bagi membentuk insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. FPK menjadi teras hala tuju pendidikan negara yang berhasrat melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat serta negara. Manakala falsafah pendidikan guru FPG pula digubal untuk menyokong pelaksanaan FPK. FPG menekankan pembentukan guru yang berwibawa, progresif, penyayang dan seimbang agar dapat melaksanakan tanggungjawab mendidik secara holistik. Guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi juga pembimbing, pembentuk sahsiah dan pencorak masa depan bangsa. Secara asasnya, FPK menetapkan apa yang ingin dilahirkan oleh sistem pendidikan, iaitu insan yang seimbang dan harmonis. Manakala FPG pula menetapkan siapa dan bagaimana insan itu dapat dibentuk, iaitu melalui guru yang berperanan sebagai pembimbing utama. Oleh itu, kedua-dua falsafah ini tidak boleh dipisahkan. FPK memberi arah tuju dan matlamat, manakala FPG pula menyediakan pendekatan dan pelaksana. Ibarat dua sisi mata wang, FPK ialah dasar, manakala FPG pula ialah pelaksana yang merealisasikan dasar tersebut. Apabila kedua-duanya digabungkan, lahirlah sistem pendidikan yang mampu membangunkan potensi individu secara menyeluruh berasaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Konsep karamah insaniah membawa maksud kemuliaan dan maruah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang mempunyai akal dan tanggungjawab moral. Dalam konteks pendidikan, karamah insaniah menuntut agar setiap insan dihargai, dihormati dan diberi peluang mengembangkan potensi diri tanpa diskriminasi. FPK menzahirkan karamah insaniah melalui pendekatan pembangunan insan seimbang, menekankan keupayaan intelektual, rohani dan emosi. Manakala FPG menerapkan nilai karamah insaniah melalui peranan guru yang menghormati potensi murid, mengasuh dengan kasih sayang dan mendidik dengan hikmah. Apabila kedua-duanya bersatu, maka lahirlah sistem pendidikan yang menegakkan maruah manusia, bukan sekadar melahirkan pelajar cemerlang akademik, tetapi juga individu yang beradab dan berjiwa luhur. FPK menetapkan visi pendidikan negara yang menekankan keseimbangan jasmani, emosi, rohani dan intelek.
Untuk mencapai matlamat itu, perlu ada golongan pelaksana yang memahami visi tersebut. Di sinilah peranan FPG menjadi pelengkap. Guru yang berpegang kepada FPG akan menghayati prinsip FPK dalam setiap tindakan pengajaran. Menjadikan proses pengajaran bukan sekadar penyampaian fakta, tetapi pemupukan nilai dan akhlak. Yang ketiga, melihat murid sebagai insan yang berpotensi, bukan sekadar penerima maklumat. Yang keempat, mengamalkan nilai penyayang, adil dan profesional dalam mendidik. FPG juga memastikan guru sentiasa menyemai nilai kemanusiaan dalam kelas, menghormati pendapat murid, memberi peluang bersuara serta mendidik dengan kasih sayang. Dengan ini, pelaksanaan FPK dapat dijelmakan dalam suasana pembelajaran yang hidup dan bermakna. Sebaliknya, FPG memperincikan bagaimana matlamat FPK boleh diterjemahkan dalam amalan sebenar. Tanpa guru yang memahami FPG, FPK akan kekal sebagai dokumen falsafah yang indah di atas kertas, tetapi tidak berkesan di lapangan. Guru yang memahami FPG akan menjadikan nilai-nilai dalam FPK sebagai panduan dalam membina RPH, aktiviti kelas dan pendekatan pedagogi. Memastikan pengajaran menggabungkan unsur kognitif, afektif dan psikomotor. Menyuburkan budaya ilmu di sekolah melalui pembelajaran aktif, kolaboratif dan reflektif. Menerapkan nilai murni dan akhlak dalam setiap mata pelajaran. Melalui amalan inilah, FPG memperkukuh pelaksanaan FPK dan seterusnya membentuk murid yang menghormati maruah diri dan orang lain, selaras dengan prinsip karamah insaniah. Sebagai contoh, dalam pengajaran di bilik darjah, seorang guru pendidikan Islam yang memahami kedua-dua falsafah ini bukan sekadar mengajar hukum fiqh, tetapi juga menanamkan nilai kasih sayang, hormat menghormati dan tanggungjawab. Guru sains pula dengan berpaksikan FPG tidak hanya menekankan eksperimen dan teori, tetapi menanamkan kesedaran bahawa ilmu sains juga tanda kebesaran Allah. Ini membentuk keseimbangan antara intelek dan rohani, selaras dengan FPK. Begitulah cara kedua-dua falsafah ini saling melengkapi. Satu menetapkan matlamat, satu lagi mengatur kaedah mencapainya. Kesimpulannya, FPK dan FPG bukan dua falsafah yang berasingan, tetapi dua rukun yang saling menguatkan antara satu sama lain. FPK menetapkan hala tuju insan yang ingin dilahirkan, iaitu insan berilmu, berakhlak dan berkepribadian mulia. FPG pula memastikan golongan guru mampu merealisasikan matlamat itu melalui amalan pendidikan yang penuh kasih sayang, hikmah dan nilai kemanusiaan. Apabila kedua-duanya dihayati dengan sepenuh hati, maka pendidikan di Malaysia akan terus subur sebagai sistem yang menegakkan karamah insaniah, memartabatkan manusia dan membentuk masyarakat berilmu serta berakhlak tinggi. Akhir kata, marilah kita sama-sama menghayati roh kedua-dua falsafah ini dalam kehidupan dan profesyen kita. Sebagai pendidik, murid dan anggota masyarakat, tanggungjawab kita ialah memastikan pendidikan bukan sekadar alat mencapai pekerjaan, tetapi wadah untuk membangunkan manusia yang mulia di sisi Tuhan dan bermanfaat kepada sesama manusia. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.